Lukis ya. Saya pun nak lukis dua benda. Pergi takin baju tu. What is the green part, the one outside? Epidermis. Epidermis. Ya. Dua benda rentas batang dan rentas akar. Ada tiga lah. Kelas semula ada tiga benda nak melukis: rentas batang, rentas akar dan rentas daun. Page 109. Tekan tunjuk kaki. Tunjuk kaki dia tekan. Yo, kasi marah tu. Dia ada kembali batu tadi. Ya. Buat. Yang awal dia kena lepas awal kan. Kego. Tak rehat kan. Boleh kan. Disebut rentas batang, rentas akar, rentas daun. Tiga-tiga tu cukup untuk satu page. Lagi 5 minit.
apa ni? Apa yang apa lalu yang steering. Steering. Tak panggil dia pergi. Dah siap belum? Siap dulu. Cubaan. Dah siap lukis tu label Dah. Tiga. I see. Rujuk muka surat 109. Ayo. Ada tiga ni, kelakar, rentas patah, rentas akal dengan rentas tahun. Cikgu nak tiga-tiga gambar tu ada dalam buku, satu page. Terima kasih. Tahu. Macam tahu. Tak masuk ni label tu. Bagi nama yang ada ni apa? Tahu letak ni. Promise. Ini belajar bisa lah. Bisa. Bisa. Kami itu ibadah. Dah siap ke? Buat ni nak apa? Mayroon saya ini. Last. Dah siap ke belum? Dah. Buku salur. Buku saya ke? Nanti cari buku. Aku yang lukis, kau banyak tak nak? Pergi. Ni buat. Lawat. Awal Pak. Lagi 3 minit Masih balik di kerja. Bukan nak dia lukis Boleh pakai. Apa aku bawa dulu Ya.
Memang ada. Yang kalau Dia satu baru. Baru connection. Kelas habis. Belum lagi, sabar dulu. Habis melukis. Okey, sebelum kita tamatkan kelas kita pada hari ini, cikgu dengan ini akan minta kamu buat kesimpulan apa yang belajar hari ini. Cikgu nak, cikgu akan pilih 2 orang. Seorang lelaki, cikgu akan pilih 3 orang, 2 lelaki, 1 perempuan. Cikgu bagi 1 minit untuk kamu fikir. Siapa yang sign berkuat? Nanti cikgu pilih. Dah cikgu dah. 1 minit. Cikgu dah cikgu. Belum lagi, sabar. 1 minit. Siapa yang sahabat keluar saya nak pilih? Yang banyak keluar kelas. Cikgu, cara saya. Yang banyak Cikgu dah. Saya ada. Cikgu pilih yang pecahkan kaki hari tu. saya akan baca. Cikgu lupa tak apa saya baca dia. Baju kuning, baju kuning. Baju merah. Nah. Cikgu tahu. Baju kuning yang pecahkan. Cikgu yang akan pilih. Dah fikir dah. Dah sedia dah nak bagi kesimpulan. Dah cikgu. Tutup mata. Macam biasa. Tutup mata. Orang pertama akan dipilih dalam kalangan lelaki. Close your eyes. Close your eyes. Tutup matanya. Close your eyes. Close your eyes. The one that sorry. Kau nak distract. Saya boleh tunggu dah. Nah, nama apa? Ha? Nah, kesimpulan kita belajar pada hari ini. Orang kedua yang pertama nama apa ni? Liu Bagi apa? Bagi apa? Kasih. Hari ini saya belajar sains. Apa yang kamu belajar? Anything. Banyak semuanya. Sabar. Ini virus, hantar virus. Ialah sesuatu proses kehilangan air dalam bentuk uap air dari permukaan laut ke secara bagi dia jangan Kalau selain transpirasi apa? Apa dah tak ada. Amirul. Kedua. Mati terus. Zero Amirul. Kau bayangkan dia kembali baca Hari ini saya belajar sains. Ada apa pun selain recording air pula, daripada tumbuhan Saya nak send ke lecture dia. melalui transpirasi air juga hilang daripada tumbuhan melalui pelembakan atau Yo. mutasi. Nama apa?
Kasih. Kelas, dia kata yang cakap sebab yang sana tak dengar. Ya, cikgu tak dengar. Ada dua benda. Pertama, transpirasi dan donasi. Transpirasi kehilangan air melalui apa? Dalam bentuk wap air. Ni juga saya cakap. Dalam bentuk wap air melalui keadaan penglihatan. Kita bagi tekan. Bersiapkan. Siapa yang betul? Cikgu kata dua lelaki. Siapa yang paling betul? Cikgu kata dua lelaki. Ha? Sabarlah. Siapa nama? Ha? Bas. Bas. Apa yang perlu belajar ni? Ini belajar pengambilan solid proses. Boy, dengar. Dengar. Bukan suruh dengar, bukan tanya. Dengar. Solid dua proses transpirasi dan transpirasi. Transpirasi yang proses kehilangan air dalam bentuk air. Flotasi dalam bentuk air. Sayang dengan fluid fungsi dia dan apa dia bahan yang dia buat. Buat cakap apa? Ulang balik yang buat cakap apa? Maklum. Satu kata keperluan. Buat cakap apa? Dia tak main. Cakap pasal slider. Slider bahawa dia kenapa air dan garam mineral daripada roots ke leaf. Dia akan bawa penting kelas. Dia pula. Mana ada? Aku ni. Flow dekat. Ada apa yang nak? Bagus. Dia mengangkut suprosa daripada daun ke daun ke akar. Daun ke apa? Dia arah. Lagi macam apa? Dia lipik. Dia lipik. Asma tes. Okay, next. Ada boys. One more. Sebelum kita dismiss ke kelas, Nelson dengar. Kita kata dia lukis. Okay, kita nampak lah. Sebab dia paling banyak keluar kelas hari ni. Nah, Cikgu punya apa yang betul. kita belajar. Kita belajar pasal saya dengan fluid. Pasal kita belajar pengguna punya ni. Tak dengar. Pasal ke atas batang, ke atas
Lower tu Gerakan berhentas saka dengan kereta 1 tahun. science tu apa? Betul, kita belajar pasal macam tadi. Dia cikgu cakap yang 2 langkah tu. Dengan cahaya. Tinggikan. Macam mana nuklir sampai bumi? Semakin tinggi cahaya, semakin tinggi kadar Kadar respirasi tu bukan kadar ada nature. apa Nuklir serang tewas. kadar transpirasi. Lepas tu Tewas sampai kat Mars. semakin tinggi air, semakin rendah kadar respirasi. Betul. Bagus. Bagi buka. Oke, itu saja kelas pada hari ini. Boleh dismiss.